Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang kepada channel Academy Prep, di mana kita membuatkan program untuk sharing, untuk meningkatkan ilmu, untuk memberikan kelas-kelas dan juga coaching untuk kita berjaya di dalam perniagaan. Satu bidang berniaga ni memang susah, memang perlukan ilmu, perlukan masa. Jadi terima kasih kepada anda semua yang telah ikut kami. Kami juga ada banyak program. Boleh email kami. Assalamualaikum, saya ada masalah lah. Kita cuba. Kita boleh adakan kelas-kelas dan juga acara-acara. Banyaklah, ilmu ni penting. Banyak orang berniaga kadang-kadang dia tak tahu macam-macam. Dan juga nak mengajar ni pun, nak latih ni pun, dia berbeza dengan setiap orang yang berniaga mengikut kepada dia punya pengalaman. Satu ilmu secara menyeluruh pun tak boleh nak bagi saja. Pasal kadang-kadang penerimaan dia lain. Step by step punya ilmu. Jadi di sini saya nak mengatakan sedikit tentang funding. Kita banyak video sebelum ini. Video yang kita keluarkan tentang macam mana untuk dapat funding, untuk dapat dana. Kita berniaga perlu dana. Di sini saya ada sertakan email kami di bawah. Email kami, siapa yang perlukan dana, macam mana kita boleh sharekan, adakan program dan mungkin buat latihan khusus kepada anda, macam mana anda boleh buat, boleh mula bergerak ke arah untuk mendapatkan dana atau funding daripada institusi atau daripada bank ataupun daripada private investors yang lain, insyaAllah. Jadi dalam perkara funding ni memang semua daripada kita perlu untuk dapat funding. Nak start berniaga, nak duit. Nak teruskan perniagaan, mungkin juga perlu duit. Pasal nak berniaga, perlu masa untuk dapat untung. Nak tingkatkan kita punya perniagaan, lagi nak pakai duit. Bila tengah menjalani ataupun mengharungi cabaran, memang perlu duit. Jadi macam mana nak dapat duit? Dalam kita punya program yang sebelum ni, kita sharekan banyak cara-cara. Di sini saya nak buat mungkin satu share yang mudah dan ringkas. Untuk mendapatkan kita punya, untuk dapatkan duit, kita kenalah nombor satu, persiapkan kita punya persiapan dari segi profile, details, company deck, company financials, projected financials. Ini semua kena siap, tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh jumpa tanpa ini, tuan-tuan dan puan. Ini nak buat, kena ada ilmu pula tu. Kita buka kelas. Kita akan buat kita punya program. Boleh masuk. Nak buat profile senang pun boleh buat. Nak buat pitch deck, boleh ke? Pun boleh juga. Nak buat financial forecast, boleh. Anggaran kewangan 3 tahun hadapan. Mungkin susah nak buat. Mari sini, kita ajar. Ini kena buat dulu. Lepas buat ini, baru jumpa orang. Pasal apa baru jumpa orang lepas buat ni? Pasal dah faham apa strategi dia, macam nak cakap macam mana, apa tarikan dia, apa keanggaran kewangan dia, baru boleh bercakap. Banyak orang dia lompat terus, dia jumpa orang tak yakin lah. Kena buat persiapan ni penting. Dan persiapan ini juga akan mengambil kira siapa kita nak jumpa, bank ke, corporation ke, institusi ke, crowdfunding ke, P2P platform ke, private investor ke, macam-macam orang boleh jumpa. Tapi nak pakai benda tu, nak pakai persiapan tu, yang akan terlibat sama persiapan marketing collaterals, alat-alat untuk kita marketing, poster, brochure, benda-benda yang mudah, teaser. Ini kita perlukan. Ini nombor satu, saya cakap ini je lah. Nak cakap-cakap panjang pun saya rasa kita akan pergi kepada tahap kedua nanti. Nombor satu, kita kena pastikan kita punya persiapan rapi sebelum kita jumpa. Pasal persiapan ni akan juga mengambil kira siapa nak jumpa, apa struktur nak jumpa, apakah dia tawaran nak bagi kepada equity investor dan sebagainya. Ini semua masuk dalam bab satu, iaitu bab persiapan untuk mendapatkan funding. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, email saya kat bawah situ, ada Academy Prep, boleh email. Coach, saya berniaga ini. Saya dah buat 2 tahun. Saya nak pakai duit ini. Apa nak buat? Email je. Nanti kita akan menghubungi anda untuk memberi penerangan. Kita buat special class ke, special discussion ke, tak kisahlah.
Kan? Yang penting anda tahu macam mana nak bergerak ke hadapan. Memang tuan-tuan dan perempuan perlukan masa. Saya memang susah lah nak cakap kadang-kadang pasal banyak orang rasa tak boleh buat. Boleh buat. Tapi kena usaha, kena sabar. Boleh buat. Pasal kadang-kadang kita fikir ni bukan ilmu aku. Ni aku tak faham. Aku tak boleh buat lah. Boleh. InsyaAllah boleh. But you need to learn. Kita kena belajar. Dia marathon kan berniaga ni kan. Dia bukan sprint. Orang berniaga bertahun-tahun kan. Bulan ke bulan. Dan insya-Allah dari bulan ke bulan boleh meningkatkan ilmu. Ilmu tu ditingkatkan dah 10 bulan punya ilmu. 10 tahun 100 bulan punya ilmu. 120 bulan punya ilmu. Tinggi tingkat. Ini penting. Supaya 5 tahun daripada sekarang anda saja bukan saja insya-Allah berniaga dan berjaya insya-Allah ataupun okey insya-Allah. Tetapi yang apakah yang naik? Ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu tu yang penting. Boleh kita kemudikan lagi, tingkatkan lagi kita punya perniagaan insya-Allah. Terima kasih. Jangan lupa bab 1 nak dapat duit. Apa nak buat? Pergi email saya kat bawah tu. Kita boleh buatkan satu program. Persiapan kan? Persiapan rapi sebelum kita mula mengorak langkah. Berjumpa dengan korporat ataupun institusi ataupun syarikat ataupun individu atau platform ataupun apalah sebagainya untuk kita membuatkan permohonan pembiayaan untuk kita buatkan kita punya fundraising activity persiapan dahulu yang melibatkan presentation, pitch deck for financial forecast yang juga akan melibatkan kita adakan struktur yang betul, financial structure yang tepat. Ini akan impakkan nombor 2 dan nombor 3 jalan nanti. Nombor 1 betulkan dulu, insyaAllah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.